Syukur adalah merupakan satu sifat yang terpuji yang amat digalakkan oleh Islam, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditunjukkan dan diterjemah dan ditafsir serta dihuraikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini dapat kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mengaplikasikan sifat syukur dalam hidup mereka bila kita membelik lembaran-lembaran dalam buku dan kitab sirah. Syukur yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, seperti mana yang difirmankan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sesungguhnya ketetapan yang Allah Taala telah memberitahu kepada hamba-Nya dalam Quran, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur kepada Allah, nescaya aku akan tambahkan nikmat yang diberikan. Tetapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid, sekiranya kamu kufur maka azab Allah maha tidak terperi sakitnya, begitu dahsyat. Maka syukur yang diajar oleh baginda Nabi SAW, kita kena melihat kadang-kadang masyarakat kita ini disebut syukur pada lidah, tetapi ingkar dari sudut perbuatan. Syukur pada lidah tapi tidak mensyukuri pada al-qalb, pada hati. Sedangkan syukur itu memberikan maksud bahawa bukan sekadar lidah menyebut alhamdulillah, terima kasih ya Allah, tetapi syukur adalah apabila melibatkan seluruh anggota tubuh, mata, telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Sebab itulah bila kita melihat bagaimana baginda Rasulullah SAW, apabila baginda pernah berdiri begitu lama sewaktu mengerjakan solat malam, sehingga bengkak-bengkak kaki Rasulullah SAW. Lalu bonda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, apa perlu ya Rasulullah, kamu salat berdiri sampai bengkak-bengkak kaki, sedangkan kamu telah diampunkan dosa sebelum dan selepas. Mustahil Nabi tersilap, mustahil Nabi tersalah, Nabi melakukan kesilapan dosa. Allah Ta'ala telah memberikan al-asmah, pemeliharaan kepada Nabi SAW. Tentu Nabi tidak akan melakukan kesilapan dan dosa. Maka apa jawapan baginda Rasulullah? Ini yang disebut untuk bagaimana Nabi menunjukkan sebagai seorang hamba, kepada seorang hamba kepada Allah, Tuhan pencipta sekalian alam. Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh, wahai Aisyah, aku ingin menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Berartinya apa maksudnya para hadirin sekalian? Cuba kita bayangkan bagaimana seorang yang maksum, yang tidak ada kesilapan, yang sudah tentu pengakhirannya syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seorang rasul, bahkan seorang nabi yang dekat, yang telah hampir dengan Allah, solatnya sampai sebegitu rupa, sampai bengkak kaki kerana berdiri lama melakukan solat. Jawapan Nabi hanya satu, untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah kerana nikmat Allah Ta'ala yang Allah bagi kepada kita selaku hamba-Nya, untuk kita sujud, untuk kita rokok kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah suatu definisi pengertian sebenar syukur. Lidahnya alhamdulillah, al-jawarih, anggota tubuh kita termasuk muka, tangan, kaki, seluruhnya kita rokok dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini yang disebutkan oleh Allah di dalam surah As-Sajdah, iaitu hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mana idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka kalangan hamba Allah ini apabila diperingatkan, dibacakan pada mereka ayat-ayat kami, lalu mereka kharru sujjadan, mereka tersungkur sujud kepada Allah dalam keadaan mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala.